Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, diingatkan untuk terus berhati-hati dengan jenayah cyber seperti berita palsu, penipuan atas talian dan atau scam. Kecurian data, pelanggaran hak cipta, serangan hackers menyebarkan kebencian dan menghasut keganasan. Kerajaan tidak mahu menyekat sebarang bentuk teknologi, namun perlu melihat kesan besar terhadap perkara ini untuk memastikan ketenteraman awam dan perpaduan dalam negara terus terpelihara. Gunakan media sosial secara bijak dan berhemah serta lindungi diri anda dari menjadi mangsa jenayah cyber. Berhati-hati sebelum klik sebarang pautan, tukar kata laluan dengan lebih kerap serta jangan terlebih kongsi maklumat anda atau keluarga di media sosial. Laporkan sebarang aktiviti jenayah cyber kepada pihak berkuasa dengan segera. Keselamatan cyber tanggungjawab bersama. Bahan khas ini daripada Pejabat Penerangan Daerah Dungun.